semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Ramadan dan salam sayang semua. Hari ini merupakan hari Khamis 19 Mac dan merupakan mungkin hari terakhir atau tidak Ramadan 2026 kali ini. Okay? Kita masih tak tahu lagi Raya hari Jumaat atau hari Sabtu, tapi saya rasa mula-mula saya ingatkan hari Jumaat. Tapi pagi tadi dapat berita yang Bahrain, Arab Saudi dah raya esok, akan raya esok. Mungkin kita akan beraya hari Sabtu. Dan hari ini merupakan hari terakhir saya di office di bulan Ramadan ni. So hari ini saya nak capture the moment bersama kawan-kawan yang bekerja di office. Sekarang pukul 8.13. Kita tengok macam mana situasi dan suasana di office nanti. Yelah, Kamu boleh bagi tahu. Kau tahu kan aku ni influencer, so aku tahu. Oh ya, betul. Ada faham kah? Ada faham tak? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Masa banyak pula hari depan hari. Tak. Kalau raya hari Jumaat, Kalau hari Jumaat, Isnin public. Isnin public. So dapat raya- cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. So public day Jumaat, Sabtu. Ahad ni kenapa dia terlopong? 2 hari. Yelah, public, Ahad public juga kan. So public berapa hari? 3 hari je sebenarnya. Jadi. Ha. So tim raya Jumaat ke Sabtu? Aku Sabtu. Itulah yang dia cakap. Saya tim hari raya Sabtu. Kalis? Kalau hari Jumaat dia kacau plan. Kalis? Saya Sabtu. Sabtu. Syah? Tak puasa. Sabtu. Hello. Faris? Sabtu. Sabtu. Semua cakap Sabtu. Astaga. Ya Allah. Ya Allah. Oh ini. Assalamualaikum. Wow. Kenapa tak masuk? Yalah. Oh, ni dia orangnya. Hello. Welcome to my crib. Buat lu crib. Okay. Ni kita cari Lola. Jika Sarah tolong. sepucuk surat cinta. Dekat meja apa? Oh, susahnya. Cakap sikit. Okay, satu. Oh, ni tak susah lagi kot. Okay, so tajuk dia, okay, sekarang ni kan ekonomi kita tengah jatuh. Lepas tu kita orang nak cover tentang US-Iran war, how it affects our economy, Malaysian economy. So itulah dia. So guest kita yang berpakaian, yang tengah pakai suit ni adalah Dr. Afzal Nizam. He's an economist. Meanwhile, Azmi Hassan is also an economist kot, tak silap. So that's Azmi Hassan. So kenapa kita kisah macam ni Mana mungkin gini kan? Alright guys, so sekarang kita orang berada di studio 3. Tengok dia bekerja. Tengok tu yang baju merah tu. Hah? Oh, takut. Takut sangat. Ting-tang tu. Sudah Chanel. Okay. Chanel. Oh my lord. Sailor Moon. Kau boleh kat Oh, dia mati. Cek phone. Tak. Nash bagilah. Nak tengok. Hello. Ya, give dia. Boleh makan sekarang. Nah ni, bagi kau cerdik sikit. Mungkin sebab tu kot Nash bagi. Ada je bagi kat situ. Mana aku tahu? Bye abang. Oh, nak kamu ke sekali? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Ya, sama. Kosong-kosong.
01. Salah. Salah bu. Bye Syah. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Oh ya Allah. Budak ni nak. Budak ni nak makan BBQ Town. Nak Aku rasa- kita. Daripada tadi aku dengar